Biar lambat untung asalkan tidak kena scam. Simpan emas memang lambat untung, tetapi jika anda tidak menabung emas sekalipun, duit anda tetap akan habis. Jika melabur dalam saham, anda masih boleh rugi. Antara kelebihan simpanan emas adalah duit simpanan anda 1 sen pun tidak bocor. Harga 100 gram pada Januari 2025 adalah RM41,000. Hari ini harganya sudah mencecah RM57,000. Simpanan anda yang asalnya RM41,000 tidak bocor, malah keuntungan RM16,000 pun tidak bocor. Kebanyakan yang menyimpan di ASB ataupun tabung haji, apabila dividen tahunan diumumkan, ramai yang sudah berkira-kira untuk mengeluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tidak bocor dan kekal nombornya, tetapi nilai duit anda semakin hari semakin rendah akibat kejatuhan nilai ringgit. Sebab itulah penyimpan emas lebih cepat kaya berbanding yang menyimpan duit. Tetapi pastikan simpanan emas anda jadikannya sebagai untuk masa depan, bukannya simpanan untuk kegunaan esok atau simpanan bulan depan. Atas saranan pakar kewangan Tuan Aziz Ali, simpan wang untuk belanja harian sebanyak 1 ke 2 bulan gaji di bank, simpanan kecemasan 3 ke 6 bulan gaji di ASB dan tabung haji, dan selebihnya simpan dalam bentuk emas untuk simpanan yang anda tidak akan gunakan dalam masa 2 tahun. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi back biro saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.